telaga di sini sangat penting bagi penduduk setempat, dan air yang dipam keluar daripada telaga ini sangat jernih dan bersih sehingga boleh diminum terus begitu sahaja. Dan air ini bukan hanya dimanfaatkan untuk penduduk setempat tetapi juga kepada binatang ternakan seperti kambing, lembu dan juga unta. Terlibat di dalam saham wakaf untuk telaga air ini merupakan satu strategi yang baik. InsyaAllah biiznillah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi ada sumber air, selagi itu insyaAllah pahala sedekah jariah itu akan berterusan sampai kepada pewakaf-pewakaf. Bagi mereka yang ingin menyumbang kepada Dana Wakaf Air Somalia, boleh berbuat demikian melalui akaun tertera Setitis Air Penyambung Nyawa. Okey, bila sebelum terlupa sebab apa tahu? Selalu sebut pasal Dana Wakaf Air Somalia ni sebab orang selalu tanya macam mana saya nak bersedekah, yang sedekah saya itu akan sambung sampai bila-bila, sampai ke anak cucu saya ke, katalah walaupun kita dah meninggal dunia, tapi pahala sedekah kita itu akan mengiringi kita walaupun kita dalam kubur. Dan ini antara satu padanya kan. Ini yang dimaksudkan dengan jariah jar. Maknanya pahala itu berjalan. Dan insya-Allah berkenaan dengan Dana Wakaf Air Somalia ni, bila cerita pasal air tadi pun sebenarnya air ni sangat penting untuk kehidupan. InsyaAllah kita akan bersama dengan Cik Puan Sharmizah Hussein, pegawai bahagian program Islamic Relief Malaysia di Partner Care, dan juga Cik Puan Nur Zafira Zari, pegawai kanan komunikasi dan promosi IRM Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sebut pasal Dana Wakaf Air Somalia. Kita dah lihat sikit tadi dalam teaser yang telah disediakan, tapi kita ingin wakil daripada IRM untuk terangkan lebih lanjut apakah Dana Wakaf Air Somalia ni. Baiklah, terlebih dulu terima kasih pihak TV Al Hijrah menjemput kami. Okey, projek Dana Wakaf Air Somalia ni telah dilancarkan baru-baru ni pada 23 Julai lepas. Okay, baru seminggu. Ya, baru seminggu kita lancarkan secara rasmi lah. Dan dia bertujuan untuk membantu rakyat Somalia. Kita nak supply water, air bersih. Sebenarnya projek ni adalah projek jangka masa panjang, solusi jangka masa panjang untuk rakyat Somalia. Jadi kita mensasarkan untuk mengutip sebanyak RM1.5 juta ringgit. Untuk satu telaga ke? Untuk 2 buah telaga. Untuk dua tempat lah maknanya? 2 tempat, ya betul. Dua korek tanah. Dua unit telaga. Actually ini adalah susulan daripada tinjauan dan penilaian tim kami, tim misi kemanusiaan ke Somalia baru-baru ni pada bulan Ramadan yang lepas. Jadi kita mendapati ini adalah solusi terbaik untuk jangka masa panjang untuk rakyat Somalia. Dan kalau kita dapat lihat di kaca TV, ini adalah antara projek yang dijalankan berkenaan dengan Wakaf Air Somalia. Dan sekarang ni perkembangan ni setakat mana dah ni? Okey, alhamdulillah sekarang ni kita masih dalam fasa pengumpulan dana. Kita menyasarkan dalam tempoh 3 bulan ke 6 bulan akan datang, kita dapat mengumpul 1.5 juta itu. Dan selepas itu baru kita akan salurkan kepada pihak Islamic Relief Somalia dan mereka akan laksanakan projek ini. Okey, sebenarnya kat sana ada base Islamic Relief jugalah. Benar. Betul. So yang akan menjalankan projek ni semua construction semua akan dilakukan oleh Islamic Relief Malaysia, Islamic Relief Somalia. Ya, betul. Okey, dan kalau kita lihat antara projek Dana Wakaf Air Somalia ni dan juga untuk kita memberikan pencerahan lebih kepada para penonton, apa antara ataupun siapakah yang akan mendapat manfaat terus daripada projek Air Somalia ni? Manfaat sebenarnya lebih kepada rakyat Somalia sendiri, sebab mereka kat sana memang kekurangan air bersih dan mereka berdepan dengan krisis kemarau yang panjang dan kebuluran Jadi dengan adanya air ni sebenarnya satu ialah untuk kesinambungan hidup mereka dan juga satu lagi ialah untuk tanaman dan juga haiwan ternakan mereka. Kerana di sana mereka punya pekerjaan tu ialah petani dan juga penternak lah. Jadi untuk jangka masa panjangnya bila ada air maka sustainability tu akan terjamin lah. Jadi untuk secure dia punya ekonomi juga insya-Allah. Okey, sedikitlah macam mana keadaan mereka di sana selain daripada kekurangan air dan juga masalah-masalah kebuluran yang mereka hadapi.
bila kita lihat di sana masalah kebuluran sangat teruk. Dan yang menerima kesan yang teruk adalah kanak-kanak dan warga emas lah. Sebab tak boleh nak ternak, tak boleh nak buat bercucuk tanam kan. Sebab haiwan ternakan pun mati sebab kehausan. Sebenarnya ternakan pun kurus. Kering kan. Tak Sebenarnya masalah kebuluran ni pun timbul daripada krisis kemarau yang berlaku sejak 2011. Jika saya boleh tambah sedikit tadi, manfaat yang diterima oleh penduduk Somalia ini spesifiknya adalah di wilayah Shabele. Jadi lebih pada 10,000 dari beberapa buah kampung sekitar akan menerima manfaat ini. Bukan saja kepada mereka tetapi ternakan dan tanaman mereka juga. So maknanya telaga air ini akan dibina di penempatan baru mereka lah, bukan di kem-kem yang sekarang mereka berada. Tidak. So mereka akan berpindah semula ke tempat asal mereka. Dengan harapan bila adanya telaga ini di tempat mereka, mereka akan pulang semula ke tempat dan bangunkan semula kampung. So tak adalah masalah crowded di kem pelarian tu lagi kan. Maksudnya bila dah ada telaga ni baru dia orang boleh memulakan kehidupan, maksudnya pertanian atau peternakan. Nak cakap perladangan kan. Okey, insya-Allah. Jadi barangkali kita nak war-warkan kepada para penonton cara untuk menyumbang untuk dana wakaf Air Somalia ini. Okey, jadi sebelum kita menyumbang mesti kita nak tahukan info sedikit sebanyak. Jadi boleh layari www.islamic-relief.org.my ataupun buka FB kami Islamic Relief Malaysia IRM ataupun Instagram IR_MY. Dan untuk cara sumbangan boleh membuat deposit tunai ke mana-mana akaun kami dan juga boleh melalui potongan bulanan melalui auto debit pada pemegang akaun Maybank dan juga aplikasi mudah alih kami. Jadi menggunakan handphone pun dah boleh senang buat donation insya-Allah. Dan boleh kalau datang nak terus ke pejabat di Islamic Relief Malaysia pun pastinya mungkin ada perasaan ragu-ragu ke, nak meyakinkan lagi, insya-Allah mereka berdaftar sepenuhnya dan pastinya secara rasmi dan anda boleh mempercayai NGO ni dan jangan ragu-ragu. Dan pastinya pasti yang Amy sebutkan tadi kan, amal jariah itu yang kita perlukan. Inilah bekalan akhirat kita dan inilah antara sumber-sumber yang kita boleh lakukan ibadah kita yang pastinya memberi manfaat untuk orang-orang lain juga, insya-Allah. Betul, insya-Allah. Dan sekarang ni bila kita kumpul dana dan sebagainya, so bila akan dimulakan projek di Somalia tu, insya-Allah? Kita jangkakan selepas 6 bulan tempoh yang kita mana dapat je dana tu cukup je terus jalan. Betul. Amy nak ikut? Kan boleh nak pergi? Insya-Allah. Tak pernah sampai lagi Somel. Jadi insya-Allah kita jumpa. Jadi kita nak buat tu telaga satu, dua dan apa lagi yang kita buat, saluran ke sistem termasuk sistem pengagihan air itu sendirilah. Sepenuhnya lah lengkap kan. Ya, betul. Dengan sistem penjanaan tenaga elektrik dia, pam air yang besar. Bukan, jangan kita bayangkan yang kecil-kecil, dia memang sangat besar. Bukan macam telaga kita kat sini tu kan. Telaga yang dan telaganya pun dekat sana memang sangat dalam, kedalamannya mungkin mencecah 100 ke 400 meter. Dan impak dia kepada seluruh mereka di Somalia ataupun berapa ramai yang boleh mendapat manfaat daripada satu telaga tu? Dalam 10,000 penduduk untuk satu telaga. Untuk satu telaga. Sebenarnya kalau untuk 5,000 penduduk, tapi di sana mereka kata mereka boleh up to sampai 10,000 lah untuk memaksimalkan penggunaannya. Betul. Okey, baik, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita bantu Islamic Relief Malaysia untuk capai target 1.5 juta ringgit Malaysia. Dan nombor yang tertera boleh hubungi dan juga nombor akaun bolehlah sama-sama kita menyumbang, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, baik, terima kasih kita ucapkan kepada IRM. Kita sama-sama membantu untuk dana wakaf Air Somalia. Terima kasih kepada Cik Puan Nur Zafira Zahari dan juga Cik Puan Syarmiza Hussein. Insya-Allah berjumpa lagi. Dan Kak Irma dan juga para penonton. Kita berehat sebentar, kembali lagi dalam Assalamualaikum at 9.